singgah makan rayaan dulu. Agak apa tengah ni. Belum pergi camping, kita singgah makan rayaan dulu. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu lagi kita untuk video kali ni. Video kali ni aku akan camping di area Taman Negeri Kanaboy. Puak tak tahu lagi. Aku masih mencari. Okay, jom kita ronda cari puak tengok. Sebab Taman Negeri ni tak boleh masuk. Okey, alhamdulillah. Akhirnya kami jumpa juga camp. Nama camp ni Camp Awang. Untuk tuan-tuan apa, camp ni dia akan ambil satu orang RM15. Tapi boleh lah. Baik kau kawasan ni. Alam buat nak main camp ni, apa main, apa pacak. Nanti owner dia nanti akan main. Tak kira masa, kalau dia main dia mesti main duit. Dah bagus buat cash lah. Itu dia, view dah. Camp Awang Kanaboy. Okay, lagi untuk tuan apa? Camp tak ada plug point, dia semi wide. Tapi toilet dah, toilet. Toilet dah nampak sana. Cuma teringat di Camp Awang ni kami ambil tapak ni. Tapak ni memang tapak hot lah.
sebab dia boleh turun senang tu, nampak. Memang tapak hot item. Yang mudah. Kem awang ni kalau budak-budak memang suka. Alhamdulillah, selesai lah pemasangan kemah kami. Kemah kami pacak macam ni. Pot memang baik lah, berbala dengan harga. Member kita tengah kalut cari apa, kayu api. Nak ingat nak kalau rajin buat kayu api. Dia kita kena ubah setting tu, setting liner, setting lekat kan tu, white tu. Untuk menu kami malam ni, kita makan ikan puyuh kasam. Nampak tu. Lagi kita baling dengan puyuh dalam ni. Nasi putih panas-panas teruk dada. Dengan apa? Ibrahimnya RTE, kari daging kentang. Kita tengok berlepi tak lepi. Okey, hari ni kita punya RTE kita ready to eat. Ibrahim. Kita rasa tengok macam mana dia punya kejadian. Kena 2 bukui ni. Dengan kami kali ni boleh buat lapik-lapik cara-cara ala-ala hutan. Sekarang masa untuk mandi manda. Jom kita mandi manda dulu sebelum malam menjelma. Bukan nak kata kalau camping ni nikmat dah yang ni lah. Kaman dengar ni. Hang kena mai kaman. Sampai bila nak duduk ke temburung buah katak tu. Katak buah temburung. Nampak tu. Allah tu dah bagi dah nikmat tu. Cuma kita je nak kena merasa benda tu. Mai weh sini. Campsite Awang, Kanaboi. Sambil duduk berendam, kena pula kopi panas-panas kan. Buat kata aku nikmat apalah kau begini. Memang terbaik lah. Apa yang saya nak discuss.
Kita belanja sikit view malam kemah kami. Ala-ala rimba punya. Malam ni kita makan kopi dengan roti 4 segi. Benda wajib ni. Dia tengok boleh teringin dah, cicah tu. Nikmat dah tu. Alhamdulillah, kopi dah siap. Jomlah kita nikmati kesedapan kopi. Kopi apa? Cat tupai. Kapal api. Cat seng. Bagi yang tak pernah tengok anak kelah ni. Ni anak kelah. Kira ada kau sana ni anak kelah. Mana ada anak ada pok ha. Assalamualaikum. Hari kedua di Awang Campsite Kanaboy. Cuaca nampak gayanya hari ni ramai elok lah. Dah dekat nak bulan puasa ni. Dia cuaca nak kemarau ni. Rasa-rasa lah kan. Jom kita ronda tengok kawasan ni. Kalau hampa tengok sana tu. Tu kira jalan kampung lah. Campsite ni kira dia jalan kampung dekat lah. Rasa-rasa 50 meter masuk lah. Senang. Exit dia masuk dan keluar senang. Kalau yang hampa tengok ni bahagian belakang Kem Awang. Kem Awang ni dia sebelah Kem Martin. Kalau hampa nak main, hampa Google dengan way Kem Martin. Kem Martin ni dia 4-way LVP. Jalan dia. Dia sebab kena melintas sungai. Dia nak kena 4-way atau kereta tinggi. Tengah naik bukit tu nampak. Lupa nak tunjuk kat hampa. Macam mana dia punya toilet. Toilet dia ni semi wipe toilet biasa kan. Boleh lah, dia boleh tak ada dia kan. Tapi okey lah. Ni nak tunjuk toilet dia. Toilet dia toilet cakung lah kan. Macam ni. Itu
Dia ada singki. Okey lah. Bagi semi wild campsite boleh tak sangat lah. Dia boleh tak ada kan. Untuk tapak dia first come first serve lah. Hampa tak payah nak cari awang. Nanti awang kan main cari hampa. Hampa tengok ada kosong hampa pacak dulu. Kalau hampa cari dia memang tak jumpa. Sebab dia nombor telefon pun tak ada. Hampa main ada kosong pacak. Nanti malam dia main ketik duit lah. Kalau dia ada. Tengok macam mana. Sarapan pagi ni kita makan makanan kebangsaan. Makanan kebangsaan camping. Nugget. Pagi ni kita makan makanan kebangsaan camping. Alhamdulillah. Okey, setelah perkemahan kami untuk kali ini di Awang Campsite Kanaboy. Okey, terima kasihlah pada sudi yang menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe, komen. Okey, jumpa next video. Assalamualaikum.